Alhamdulillah, Dr. Haris perlu membayar 85,000 kepada saya. Pembicaraan saya di sayap kiri, jom. So, ada awak. Okay, terima kasih banyak, Syekh. Alhamdulillah. So, boleh cerita apa yang berlaku di kamar mahkamah ini? Alhamdulillah, setelah 3 tahun hakim pun dah masuk hakim yang ketiga. Akhirnya hari ini alhamdulillah kes menyebelahi dan juga yang menerima manfaatnya Dr. Rozaimi lah. Setelah lama dia bersabar menunggu, dan hari ini kita dah merekodkan satu penghakiman persetujuan atas orang kata apa kerjasama dan juga daripada hakim sendirilah yang bagi banyak bantuan kepada kita, dan juga atas Dr. Rozaimi jugalah yang terbuka untuk hari ini untuk kita rekodkan bagi persetujuan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya menamatkan kes saman saya. Saman yang pertama yang saya failkan terhadap Haris Ismail, yang mana saya saman beliau bermula pada bulan Ogos 2023 sehingga sekarang baru selesai, iaitu pada bulan Disember 2025. Ini menunjukkan bahawasanya proses saman ni bukanlah satu proses yang pendek, lama, perlu berkali-kali ke mahkamah, lalu melalui proses mediasi, proses pembicaraan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya mendapatkan penghakiman persetujuan yang mana Haris perlu membayar RM85,000 dalam masa 30 bulan secara ansuran, dan juga beliau perlu melakukan permohonan maaf terbuka kepada saya di YouTube channel beliau yang bernama Protagonis Insight. Dan persetujuan telah pun dicapai dan telah pun direkodkan dalam mahkamah. Jadi mungkin ada orang tanya, kenapa saya tak saman ramai lagi? Sebenarnya saman ni memerlukan kos yang tinggi, ya.